Umi nak abang jujur dengan Umi. Abang ke bapa anak yang Suraya kandung? Perlu ke abang jawab? Perlu untuk yakinkan Umi. Apa pun jawapan abang, Umi tetap takkan percaya. Bila hati tu dah ragu, kepercayaan tu dah tak ada, abang bagilah 1000 alasan. Takkan ubah apa-apa. Tak salah untuk yakinkan Umi. Dari abang pasrah. Okey? Abang cuba yakinkan Umi. Abang kena perangkap. Banyak dah kes klien kena macam ni. Bila pergi court, baru tak tentu arah. Baru nak mengaku. Ni cara nak dapat duit dengan mudah. Sebenarnya Umi tak ada isu tentang mengandung. Kalau macam tu, kenapa nak panjangkan hari? Abang boleh buat uji DNA. Abang tak takut. Abang akan tunjuk Umi bukti.